Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel Drak Clan. So hari ni Drak Clan cuma nak review jam guys. So Rafan dah nak masuk sekolah menengah. Sebelum ni saya belikan Rafan Casio yang ni. Model dia LA20WH ni, nampak ni, LA20WH. So ni jam Rafan, kecil je, original Casio tapi guys tapi kecil lah. Sesuai lah untuk Rafan sekolah rendah, tapi dah nak sekolah menengah, saya rasa saya nak upgrade jam Rafan. So kat depan ni ada jam Rafan, jom sama-sama kita unboxing. Okay. So seller bagi dalam wrap Saya buat off camera lah, nanti dah siap wrap ni kita sambung. Ok, Drak Clan dah buka. So ni kotak jam yang kita nak akan review hari ni, jenama Casio juga, sama macam jam yang sebelum ni Rafan pakai. Jom kita buka. Ada user manual atas ni. Ni ada warranty card. So ni model dia lah, W218H 1BVDF. Oh, panjang ni nama dia. Ok, jom kita tengok jam dia. Okay. So kita buka tali dia. Hati sikit, kita koyak. Okay. Okay. Kotak Casio ni kita letak belakang. Okay, Casio ni user manual, nanti kita tengok lah. So ni jam dia, ada bubble wrap dekat dia punya jam ni. Jom kita buka. So itu dia guys. So upgrade lah, besar sikit jam Rafan. Beza guys. Lepas tu Rafan minta dia nak yang jenis hitam ni kan dulu putih kan, ni sekarang hitam. Saya rasa lagi tak jelas, tapi Rafan kata dia nak juga. Tak apalah, kita belikan lah. Ok. So jom tengok sepintas lalu. Tali dia macam ni, compare dengan yang dulu lah. Jam lama Rafan kecil je guys. Jam baru dia lagi nice Dia orang cakap ni dia macam G-Shock Square. So belakang dia, jom kita tengok model dia. Ok, W-218H W-218H lah, cukup lah. Kita depan je Casio W-218H. Ok, kat sini pun ada tak? Sini pun ada kod dia lah, W-218H. So saya ada sediakan link kat description. Kalau korang nak beli sama macam Rafan, boleh klik link dekat description tu lah, untuk beli sama model macam Rafan, W218H Casio guys So jom kita buka. Ok, nice. Saya mengadapkan cahaya sikit lah bagi lebih terang. Ok, barulah korang nampak. Barulah terang sikit korang nampak. Ok, so dekat sini dia ada 3 ni start stop clock. Ini mode, alarm, start stop. Oh ni lah start stop dia. Lepas tu dia ada alarm, stopwatch dengan jam. Ni untuk adjust. Lepas tu ada lampu lampu dia warna orange, tak nampak sebab ni terang sangat. Sekejap saya tekan sikit. Ok, lampu dia baru nampak warna orange. Ok, so kalau dekat tangan saya nice juga. Sekarang saya pakai smartwatch Honor, dia letak sebelah. Ok, korang compare kan.
Nice jam ni. Sekejap saya pakai sekejap. Okay, korang boleh tengok comparison. Okay, so kalau korang berminat boleh belilah jam ni. So bentuk dia macam ni. Ada tulis illuminator kat atas, water resistant 50 meter. Lepas tu dia tulisan biru kat sini, alarm chronograph, ada label button light, button mode dengan button stopwatch. Atasnya ada logo Casio. So strap dia ada lekuk sikit kat sini. Okay, lepas tu sini pada lekuk sikit. Dia ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lubang. So itulah rupa jamnya. Okay, kalau korang nak tengok dekat-dekat. So upgrade version lah jam ni daripada jam lama Rafan ni. So Rafan pun dah dewasa, sekejap je Rafan dewasa kan. Dulu saya belikan jam ni, sekarang dia dah akan pakai jam yang ni lah. Ni dia boleh simpan lah. Okay, so tengok manual dia sikit. Ada manual dia sikit lah. Tokyo Japan Shibuyaku Tokyo Japan. Casio ni made in Japan guys. So itu saja saya dah review Casio kita. Kepada korang yang nak beli boleh klik dekat link description. So kita review apa hari ni? Kita review Casio W218H model W218H. Okay, ni warranty card saya lah. Okay, tekan lampu sikit. Okay, lampu oren. So sebelum saya tunjuk yang ada lampu ni lah, lebih terang untuk korang tengok. Okay, inilah ya rupa dia. Nice kan? Okay, saya pakai kat tangan kanan pula, nak tunjuk kat korang. Nice Okay, sebelah sini smartwatch, sini Casio. Okay, so saya rasa itu saja review saya pada hari ini. Kita review jam Rafan dah nak masuk sekolah menengah lah. Doakan saya, ada mohon Rafan MRSM. Kalau korang sudi lah, doakan Rafan dapat MRSM. So pada follower, subscriber channel Dark Clan yang dah lama follow channel Dark Clan, Rafan sekarang dah nak masuk MRSM. Doakan Rafan dapat lah masuk MRSM. So ni saya hadiahkan dia untuk dia masuk sekolah menengah. Harap dia boleh pakai kat MRSM nanti kalau ada rezeki. Kita doa lah sama-sama. Okay, saya rasa itu saja review saya hari ini. Kita review jam Rafan upgrade version daripada jam yang lama ni, jam kecil pada jam besar. So itu saja. Jika ada kesalahan tata bahasa tu, kurang info atau apa benda saya tersilap, saya mohon maaf macam biasa. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button like this video, share this video dan komen dekat komen di bawah. Okay, kalau korang belum subscribe channel Dark Clan. Ramaikan lagi subscriber, tekan button subscribe kat bawah ni. Ramaikan lagi subscriber channel Dark Clan lah. So sampai jumpa lagi di video akan datang. Saya akhiri video saya dengan Assalamualaikum. Peace. Bye korang. Ni jam Rafan Bye. Assalamualaikum.